bukan nak ikut sistem sangat. Bayar cukai ni bukan kerana kita patuh sistem, kita taat, kita walak kepada sistem, tak. Tapi kita bayar cukai kepada kerajaan ni untuk kita grow. Itu adalah mindset kita. Jadi saya bayar cukai ni untuk dapatkan TCC, dan lepas dapat TCC kita dapat kembangkan perniagaan kita. Kita ada market yang lebih besar lagi. Macam kawan saya ni, dia tanya macam mana nak dapat TCC, sedangkan dia dah bayar dah cukai. Saya cerita balik daripada asal. Orang yang tak nak bayar cukai, dia punya mindset lemah. Dia punya mindset kecil. Dia punya mindset tak nak grow. So kita first kali kita kena ada mindset bayar cukai. Keduanya, kalau kita tak tahu, macam saya tak ada ilmu untuk bayar cukai tu, so saya lantik je mana-mana accountant cukai untuk dapatkan hemat mereka, bayarkan cukai untuk saya. Yang dah ada ilmu, apa yang dia tinggal perlu buat, dia tinggal perlu minta kepada pegawai yang dia berurusan tu lah, supaya letakkan patuh dalam TCC. Lepas kita dapat TCC, kita bolehlah bermain dengan sektor-sektor kerajaan. Kita ada business to customer, kita ada business to business, dan yang ketiga kita ada business to government. Kawan-kawan, siapa-siapa yang tengok video ni yang nak bermain business to government, pastikan bayar cukai, pastikan TCC patuh. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button follow dekat semua laman sosial saya. Okey.